Morning, Puan. Morning, Puan. Morning, Puan. Cantik Puan hari ni. Welcome, morning. Pukul 10 dah ni. Dah makan belum ni? Belum, Puan. Nak selesai masak lah tu. Nah, nasi goreng cincai. Wah, sedapnya. Sedap. Sedap hati tau. Bila cepat kan? Korang tahu tak? Bukan senang nak jadi seorang bos. Macam-macam nak kena fikir. Ini kisah saya. Pernah tak kadang-kadang kita rasa kita telah berbuat habis baik? Namun, tak pernah cukup untuk sesetengah orang. Selalu kita mengharapkan balasan baik. Namun sekerap itu juga kita dikecewakan. Kita selalu mengharapkan kebaikan. Kita boleh membeli sekeping setia dan persahabatan. Hello? Nani, hantar adres awak jap. Saya nak hantar makanan. Ya, okey. Bu, kenapa masak banyak-banyak ni? Budak-budak tu kan suka rendang-rendang ni. Kalau dapat ni suka dia ambil. Ibu tak penat ke? Penat tu tolak tepi. Kalau kita masak daripada hati, kita bagi diorang makan sedap, mesti diorang akan ingat kita tiap-tiap tahun. Hidup ni tak selalu mencerah. Kadang-kadang, saat musibah datang, kita terpaksa jadi benteng untuk menahan badai. Hei, muka je cantik tapi bela bendera. Bendera setan ni semua ni. So, okay, semua yang awak kirim tu settlekan. Lepas tu, make sure you filekan before 6 PM today and jangan lupa serve. So, nanti kita akan ni. Hello, Cik Amir? You nak rosakkan reputasi company I ke? You better stop. Kenapa pula ni Cik Amir? Sebab I tak ambil panel-panel yang viral. Cik Amir, yang viral tu mengamuk Okay, settlekan. Hello, Puan Leslie? Apa benda lah you wakilkan bendera? Puan, benda yang viral tu semua tak betul, Puan. Dalam lembab. Tolong pulangkan balik duit Kita I. ni cuma peguam dia. Semua orang mengamuk sebab benda viral nak pull off. Kerajaan memutuskan perintah kawalan pergerakan di seluruh negara. Tapi masa susah ni lah kita akan dapat lihat betapa kesusahan dan kesalahan kita yang kecil tetap akan nampak besar sehingga menutupi usaha yang telah kita lakukan bertahun-tahun. Ni, sini kejap. Ni, lambat lagi. Apa lama dah macam ni? Sebenarnya awak nak kerja ke tak nak ni, Nani? Sebagai bos, kita tak boleh nak jadi selfish dan selalu kena utamakan orang lain. Walaupun kadang-kadang penat dan tak mampu nak buat macam tu. Sedar tak? Keperluan setiap orang berbeza-beza. Ada yang mahukan kita di saat terbaik sahaja. Ada yang mahukan kita saat mereka memerlukan. Ada yang mahu berada di sekeliling kita pada titik gembira sahaja. Dan mahu mendampingi kita saat kita jadi sanjungan sahaja. Dia ambil kes bendera, kita yang kena hadap. Apa benda ni? Tak ada duit tu, kau masak lagi kita. Ya, hangin aku. Aku dah pesan Puan, jangan ambil kes tu. Tapi dah ambil juga. Tunggu apa lagi? Belah lah, weh. Jom kita masak. Okay, hari ni saya panggil sebab saya rasa saya akan jelaskan tentang condition office ni. So, awak pun tahu dah viral, COVID lagi. So, klien tak ada handbrake. Ada yang nak tukar lawyer, ada yang tak jadi nak ambil kita. Jadi kalau tengok pada apa yang tinggal tu, mungkin cukup 4-5 bulan je lagi untuk tampung gaji dan sebagainya. Jadi,
Kalau ada siapa-siapa nak cari opportunity lain, you all boleh teruskan lah. Tapi anyway, tahun ni untuk raya, saya tetap dah sediakan dah bonus you all. So, Parker, Daniel, Faruk, Arif. Itu je lah. The customer you're trying to reach is not available. Please call back. Cantik Wan. Wan. Belum, Wan. Sedapnya. Nak tolak tepi dah kita masak daripada hati. Tapi anyway, tahun ni untuk raya, saya tetap dah sediakan dah bonus you all. Tapi sedar tak, kebaikan kita pasti digantikan oleh orang lain yang muncul tiba-tiba. Jadi, untuk apa mengenang? Untuk apa merintih? Yang pasti, balasan baik itu pasti datang dalam bentuk yang lain. Orang yang dikenang digantikan pula dengan orang yang menyayangi kita tanpa apapun syaratnya. Walaupun mungkin sementara, tapi bukankah ada kenangan manis yang perlu dijadikan kenangan selamanya? Setiap jalan yang berlaku, pasti ada manis dalam pahitnya. Yang penting, selalu kenangkan yang baik-baik sahaja, walau kesalnya menusuk kalbu. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir batin buat anda semua yang pernah berada dalam hidup kami. Untuk kami, sekali berada dalam hati, ia adalah buat selamanya. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin.